Nat, Kenapa I tu? perasan kan sekarang ni kecil-kecil lagi dah jadi artis budak-budak zaman sekarang. Ya tu. Tapi persoalan dia, dorang ni kecil-kecil dah jadi artis ni, siapa yang jaga? Siapa yang manage? Mestilah I rasa parents dorang. Sebab takkanlah budak kecil tu nak uruskan dia sendiri. Susah, industri sini pula besar kan. Betul juga. Itulah, I ada soalan juga ni. Kalau parents jadi manager kepada artis tu, okey ke? Juga Sekarang ni, jomlah kita tanya orang ramai, kita tanya. Okey ke tidak kalau parents dorang yang jadi manager? Jom. Hai guys, hari ini kita bersama dengan akak siapa nama? Zira, Amin. Muhammad Danish. Tina. Saiful. Saiful. Okey, Abang Saiful. Abang Saiful sekarang tahu kan tentang reality show iaitu Talk to My Manager. Which is, manager tu sendiri adalah ibu bapa kepada artis tu. Untuk abang sendiri kan, abang rasa sesuai ke? Parents ni jadi manager kepada anak dia. Untuk situasi sekarang ni saya rasa untuk bawah 20 saya rasa better untuk parent diorang jadi manager diorang lah. Sebab apa kalau kita tengok remaja-remaja sekarang ni ataupun yang bawah 20-an ni diorang perlu guide daripada parent diorang untuk diorang dapat apa cakap jalan yang betul lah. Jalan yang betul. Jalan yang betul. Berbanding kalau kita mungkin orang lain tu okey. Cuma parent ni lebih orang cakap kalau parent nak tepuh pun lebih tak payah bertapis kan. So anak pun kalau dia nak merajuk pun berapa lama je dia boleh merajuk dengan parents kan. Betul. Tak lama pun. So pendapat saya okey je kalau parent tu jadi manager. Saya rasa yang tu paling sesuai lah. Sebab biasanya parents yang lagi tahu anak dia macam mana. Jadi kita pun tak perlu risau kalau kita nak hire orang, kita nak tengok orang tu okey ke tak, macam mana semua. Rasa parents lah paling sesuai. Duit lagi kan? Duit lagi bukan murah. Suruh anak jadi artis, anak bagi duit. Kalau anak jadi artis, anak bagi duit. Dengar tak? Kalau personally saya rasa tak sesuai lah. Kenapa tu? Saya rasa personal bias saya akan masuk. Betul. Maksudnya kalau tiba-tiba dia kena something from other actors ke apa, saya akan punya personality sebagai parent akan masuk. So Betul. macam saya nak ada barrier between personal and professional tu sedikit susah lah. Kalau saya rasa kalau kawan ke colleague ke maybe boleh lagi. Tapi dengan anak ada macam that special care kan. Better menjadi parents sajalah. Betul? nak Maybe saya akan hire manager orang lain lah. Ya. Saya sesuai sebab parents ni dia lebih mengenali anak dia. So kalau nak buat something tu senang lah. Parents dia orang dah tahu lah. Senang dari segi Semunda lah rasa. senang dengan cakap ke. Cakap ke nak apa. So contohlah kalau anak dia degil, dia tahu dah cara nak pujuk macam Senang. jangan macam no cannot macam tu, dia kena macam ni. Macam itulah. Bagi saya untuk seseorang parents tu dia tahu bakat Anak dia. kan. So bagi I memang dengan adanya platform macam ni, okeylah untuk nak menunjukkan bakat anak-anak. So maksudnya bagi akak parents ni tahulah bakat anak-anak dia. So, sesuai betul. lah benda ni. So akak setuju. Kita bayangkan kalau one day anak akak menjadi artis. Okey, so akak akan menjadi manager kepada anak akak. Ya. Okey. Akak rasa akak perlukan anak akak mahir dalam satu talent saja ataupun akak rasa boleh lebih daripada satu talent? Macam Kalau mana? boleh lebih lah daripada satu. Sebab dia boleh dapat pengalaman, Yeah. dia boleh explore macam-macam benda, jadi banyak pengajaran untuk dia. Betul. Kalau bidang hiburan ni dia bukan kita tak boleh nak fokus dengan satu satu bakat je kan. Dia kena ada banyak. betul. Macam saya suka awi. Kalimah, masuklah. Malam dah ni. Banyak nyamuk, kokak di nyamuk tu korang baru tahu. Dapat malaria tapioka. Siapa susah? Saya suka awi. Okay, kita tengok Awi. Awi dia pandai menyanyi, betul tak? Dia betul. pandai berlakon dan juga dia pandai melawak. Betul. Tak? So dia macam tu jugalah. Saya rasa kalau nak jadi artis ni, you kena banyakkan you punya bakat tau. Perluaskan lagi lah bakat. Yes, bukan betul, relevan bukan, juga bukan kan? nak menyanyi je. Betul. Saya rasa multi talented lah. Basically better to diversify lah. Sebab basically kalau dia ada talent ni tiba-tiba suddenly musnah ke apa, dia ada benda lain. Betul. Tapi kalau contoh dia nak buat benda tu long term, at least dia ada something. Contohnya kalau dia stress, dia ada something to release stress. So tak adalah dia fokus satu benda je. Sebab kalau kita sekarang pun industri ekonomi, I don't think
satu benda can Betul. help lah. Basically kena diversify juga. At least ada backup lah dia Yeah, punya tujuan hidup tu Yeah, kan. betul. Multi talented lah. Multi talented sebab Kalau kita tengok zaman sekarang kan, semakin mencabar. semakin mencapai. Iyalah dia punya kompetitor tu makin banyak. Makin kan. tambah. Orang-orang sekarang makin advance. Advance. Sebab apa yang kita boleh nampak sekarang, kalau kau boleh banyak talent, engkau lah orang akan cari. Man, Yeah, kita betul. pun dah dengar macam-macam pendapat daripada parents tadi. Yes. Bagi kau macam mana? Macam aku sendiri, dia ada pros and cons dia sendiri. Cumanya personally, aku prefer parents yang menjadi managernya. Sebab siapa yang nak melentur buluh dari rebungnya kalau Betul. bukan mak ayah sendiri. Yes, and then dalam masa yang sama, parents diorang ni jugalah yang dapat pantau segala aktiviti anak-anak diorang buat, Setuju. kan? Setuju. So sampai di sini je video ni kali ini. Korang jangan lupa komen pendapat korang dekat bawah. Jangan lupa tekan button subscribe tu. Lepas tu like and jumpa korang next video. Ciao.